Orang Melayu memang patut marah tentang isu tabung haji, tetapi jangan marah kepada pihak yang cuba memulihkannya. Marahlah kepada mereka yang sanggup menggunakan nama Islam, ibadah haji dan duit pendeposit untuk menipu orang Melayu demi mendapatkan kuasa. Masih ingat zaman Muafakat Nasional? Ketika UMNO dan PAS berpeluk di atas pentas dan melaungkan penyatuan ummah, antara tuduhan paling besar yang mereka bawa ialah kononnya Kerajaan Pakatan Harapan menjual aset tabung haji kepada orang bukan Islam. Mereka sebut nama Lim Guan Eng. Mereka serang Mujahid Yusof Rawah. Mereka mahu orang Melayu percaya bahawa harta umat Islam telah diserahkan kepada DAP. Sedangkan aset tersebut dipindahkan kepada syarikat milik penuh Kerajaan Malaysia melalui Menteri Kewangan diperbadankan. Bukan milik Lim Guan Eng, bukan milik DAP, bukan milik mana-mana individu bukan Islam. Malah pada tahun 2020, kerajaan PNBN di bawah Muhyiddin Yassin sendiri menjawab di Parlimen bahawa aset tabung haji tidak dijual kepada syarikat bukan Islam dan tabung haji tidak dikawal oleh orang bukan Islam. Kerajaan yang disokong UMNO dan PAS sendiri mengakui bahawa cerita itu tidak benar. Tetapi pada waktu itu fitnah sudah pun tersebar. Ashraf Wajdi yang ketika itu Ketua Pemuda UMNO berdepan tindakan saman daripada Mujahid berhubung kenyataannya mengenai penjualan saham tabung haji. Akhirnya, kenyataan tersebut ditarik balik dan kes itu diselesaikan melalui persetujuan di mahkamah. Bagi PAS pula, Ahmad Dusuki Abdul Rani mendakwa aset dan hotel tabung haji dijual kepada bukan Islam. Apabila Mujahid menyifatkan dakwaan itu sebagai dusta, Ahmad Dusuki menyaman Mujahid. Namun samannya ditolak oleh mahkamah dan akhirnya dia tarik balik rayuan dan diperintahkan bayar kos RM23,000. Lebih penting, dalam perbicaraan itu, Ahmad Dusuki sendiri bersetuju bahawa hotel tabung haji tidak dijual kepada orang bukan Islam. Jadi fikir baik-baik. Di luar mahkamah, mereka menjerit bahawa harta umat Islam telah dijual kepada bukan Islam. Tetapi apabila masuk mahkamah, cerita itu tidak dapat dipertahankan. Malangnya, kerosakan sudah berlaku. Berapa ramai orang Melayu sudah termakan fitnah itu? Berapa ramai sudah membenci Pakatan Harapan kerana cerita yang tidak benar? Berapa ramai pendeposit dibuat takut seolah-olah simpanan mereka telah diserahkan kepada orang bukan Islam? UMNO dan PAS selalu berbangga mengatakan mereka lah pembawa suara Melayu dan Islam. Pada masa yang sama, mereka tidak berhenti menggambarkan Pakatan Harapan sebagai gabungan yang didominasi kaum Cina dan dikawal oleh DAP. Fitnah mengenai tabung haji sangat berguna untuk membina persepsi itu. Mereka mahu orang Melayu percaya bahawa PH tidak menjaga Islam, bahawa pemimpin Melayu dalam PH tunduk kepada DAP dan bahawa harta umat Islam boleh diserahkan kepada bukan Islam. Apabila pembohongan seperti ini diulang berkali-kali, sebahagian orang Melayu jauh dengan PH. Bukan kerana mereka sudah menilai semua fakta, tetapi kerana mereka telah ditakutkan dengan cerita tentang agama dan kaum. Inilah jahatnya budaya fitnah. Fitnah bukan sekadar merosakkan nama seseorang. Fitnah memecahkan masyarakat, menanam kebencian dan menyebabkan rakyat membuat keputusan berdasarkan pembohongan. Sebab itulah Islam melarang keras budaya memfitnah. Tetapi mereka yang mendakwa, membawa suara Melayu Islam sanggup menggunakan fitnah apabila ia menguntungkan politik mereka. Inilah jahatnya permainan politik UMNO dan PAS. Mereka bukan sekadar serang parti lawan. Mereka gunakan Islam, ibadah haji dan duit simpanan mak ayah kita untuk menanam ketakutan dan kebencian dalam kalangan orang Melayu. Kemudian cakap Melayu tak sokong Pakatan Harapan, yalah nak sokong bagaimana kalau fitnah yang mereka bawa bagi pengaruh tak baik. Dulu Muafakat Nasional. Hari ini mereka berpakat lagi di Johor sudah, sekarang di Negeri Sembilan dan mungkin dibawa ke Putrajaya. PAS berpakat dengan UMNO untuk tumbangkan Pakatan Harapan yang telah pulihkan aset tabung haji. Sekarang, laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja Tabung Haji pula akan didedahkan kepada rakyat. Bagus, dedahkan laporan itu sepenuhnya. Biar laporan rasmi itu bercakap. Biar orang Melayu menilai sendiri siapa yang benar-benar menyelamatkan tabung haji dan siapa yang merosakkannya. Dan siapa yang selama ini memperbodohkan orang Melayu demi mendapat... Kisah tabung haji bukan sekadar angka, tetapi soal amanah suci umat Islam yang pernah dirabak dan dikhianati. Ingat kembali, siapa yang memegang tampuk kekuasaan ketika krisis ini bermula di bawah pemerintahan Barisan Nasional. Perdana Menterinya daripada UMNO, Menteri Agamanya daripada UMNO, Timbalan Menterinya daripada UMNO. Bahkan pengerusi tabung haji juga pemimpin tegar UMNO, parti yang melaung-laungkan kononnya merekalah pejuang tunggal Melayu dan Islam. Namun sebaliknya yang berlaku. Seawal Disember 2015, Bank Negara sudah memberi amaran bahawa aset TH tidak cukup untuk menampung hutang. Demi menutup tembelang politik, seluruh rantaian kepimpinan UMNO ini merekayasa akaun. Keuntungan dimanipulasi dan dividen palsu dibayar menggunakan wang simpanan pendeposit sendiri. Satu penipuan sistemik untuk menidurkan jutaan rakyat. Tetapi pembohongan tidak boleh bertahan selamanya. Pada tahun 2018, laporan forensik PricewaterhouseCoopers dipaparkan di Parlimen dan membongkar hakikat pahit. Aset TH sebenarnya tinggal 91 sen sahaja bagi setiap RM1 liability, meninggalkan lubang defisit awal sebanyak RM4.1 bilion. Laporan polis terus dibuat terhadap kepimpinan lama atas dakwaan penyelewengan, pelaburan bermasalah dan pemalsuan akaun. Satu langkah berani untuk memulakan pembersihan. Untuk menyelamatkan wang jemaah daripada musnah sepenuhnya, pelan restrukturisasi drastik dilaksanakan.
Syarikat khas milik kerajaan Urus Harta Jamaah UJSB ditubuhkan. Aset-aset sakit bernilai 19.9 bilion ringgit dipindahkan keluar dan digantikan dengan sukuk berjaminan kerajaan. Pembersihan ini pahit. Hibah 2018 diumumkan pada kadar 1.25%, tetapi itulah penawar yang menyelamatkan TH daripada muflis. Apabila dalang lama terus membaling batu sembunyi tangan, Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI ditubuhkan di bawah bekas Ketua Hakim Negara untuk menyiasat akaun dari tahun 2014 hingga 2020. Dapatan RCI yang kini sedia dibentangkan kepada umum akhirnya membongkar kebenaran sebenar. Tabung haji rosak teruk pada zaman BN. Kerugian dikesan mencecah 12.6 bilion ringgit. Akaun didapati dipalsukan dan pelaburan bermasalah membarah. Semuanya berpunca daripada campur tangan ahli politik. RCI mengesahkan kerosakan ini wujud dan tindakan penyelamatan menerusi SPV adalah wajar serta patuh undang-undang. Hari ini, di bawah pentadbiran PMX, tabung haji kembali dipulihkan ke landasan kebenaran. 75% syur RCI telah pun dilaksanakan. Pengajaran paling penting, ahli politik kini dilarang sama sekali daripada campur tangan atau memegang jawatan dalam TH mahupun anak syarikatnya. Aset TH kini melepasi liability secara konsisten, aset SPV dikembalikan dan dividen melonjak mampan sehingga 3.5% pada tahun 2025. Dahulu tabung haji dirosakkan oleh penunggang slogan Melayu Islam. Hari ini, tabung haji dipulihkan dengan integriti, keberanian dan tadbir urus yang beramanah. RCI dah keluar sebanyak 256 page. Get ready lah semua raja-rajalah membaca. Saya ringkaskan sedikit sebanyak tentang laporan dalam RCI ni. Berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI, tabung haji yang menyiasat pengurusan tabung haji dalam tempoh 2014 sehingga 2020. Korang kena fokuskan kenapa kita ada sebut tahun. Maknanya daripada tahun 2014 sehingga tahun 2018 di bawah pengurusan siapa? Kerajaan yang dahulu iaitu Barisan Nasional, dan 2018 ke tahun 2020 adalah di bawah pengurusan Pakatan Harapan PH 1.0. Antara penemuan utama RCI ialah Akta Tabung Haji memberi kuasa yang terlalu luas kepada menteri dan pelantikan ahli lembaga tidak mempunyai syarat kepakaran yang jelas. Okey, itu satu. Dan yang kedua, penglibatan ahli politik dalam pengurusan tabung haji didapati menjejaskan keyakinan awam. Terlampau ramai orang politik di dalam tabung haji. Kena ingat, tabung haji ni milik siapa? Orang pendeposit ni milik siapa? Orang Melayu Islam kita, pakcik, makcik, atuk, nenek kita yang menyimpan ni. Duit orang Islam kita ni. Okey, terlampau banyak orang politik. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya, RCI mendapati tabung haji mengalami krisis kewangan yang serius pada tahun 2017. Tabung haji sepatutnya merekodkan kerugian 1.4 bilion ringgit, bukannya keuntungan 3.4 bilion yang diorang laporkan ketika itu. Itu dah salah satu. Antara faktor lagi yang dikenal pasti ialah pembayaran hibah yang terlalu tinggi, amalan perakaunan yang tidak tepat, kelemahan audit dan pelaburan yang berisiko tinggi sehingga menjejaskan kedudukan kewangan tabung haji ketika itu. Saya tak nak cakap banyak, so jadinya selamatlah membaca 256 page. Korang kena tengok siapa yang sebenarnya yang melakukan penipuan yang dulu dikatakan PH 1.0 yang menjual aset tabung haji kepada DAP, iaitu orang Cina. Konon-kononnya stoplah memainkan naratif kita orang Islam, orang Melayu kita. Tengoklah, ini duit tentang tabung haji milik siapa? Ni milik kita ni. So, kalau hari ini mereka terus nak memainkan isu kononnya DAP, saya tak tahu nak cakap apa. Selamatlah membaca, pergi cari pendedahan RCI. Terima kasih. Mari kita lihat siapa yang kena. Kabinet dah pun meneruskan untuk diumumkan tentang RCI tabung haji. Yang paling penting sekali adalah RCI tabung haji ini didedahkan dan kita akan dapat tahu siapa dalangnya, siapa pengkhianatnya dan siapa yang menjahanamkan duit-duit pendeposit tabung haji yang tentunya terdiri dari kalangan mak-mak kita, ayah-ayah kita. Malah saya juga ada tuan-tuan perempuan yang ada menyimpan dalam tabung haji. Nampak? Dan apa implikasinya RCI ini terhadap kita pendeposit tabung haji? Maknanya siapa yang menipu dalam tabung haji? Siapa yang patut disiasat berkaitan tentang lebih 10 bilion ringgit kehilangan duit tabung haji? Dan siapa pula yang perlu dipersalahkan berkaitan tentang manipulasi dokumen-dokumen dalam tabung haji? Dan orang ini perlu didakwa, perlu dihukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak? Kita tunggu keputusan penuh RCI. Okey guys, sekarang ni laporan RCI dah keluar. Jadi kat sini sebanyak 252 page dalam report RCI tu. Korang rajin korang baca sendiri. Aku tak nak bagi tahu banyak, aku bagi tahu salah satunya. Antaranya pengurusan tu dalam kerajaan pada tahun 2014 sehingga tahun 2020. Jadi korang fikir sendiri bawah pemerintahan siapa tahun 2014 tu. Habis korang. Aku tak boleh nak panjang banyak. Aku ada hal sikit dalam. Kita jumpa connect.